طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن Kita ahli sunnah wal jamaah mempunyai imam-imam yang dikenali sepanjang zaman. Kalau orang tu tak ada imam yang dikenali sepanjang zaman, hanya ada beberapa individu sahaja, itu menunjukkan dia bukan jama'atul a'imah wal mujtahidin. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita boleh namakan ulama kita daripada kurun ataupun tabaqat yang paling awal, tabaqat para sahabat, sampai pada hari ini kita boleh senaraikan ulama kita tentu dalam segala bidang ilmu. Tak ada masalah. Bahkan kalau nak dinyatakan kitab-kitab muktabar pun kita boleh nyatakan kitab apa dalam bidang agama Islam yang tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada. Tapi kalau ada orang kata ahli sunnah wal jamaah itu generasi salafus salih, kemudian terputus, kemudian muncul pula Ibnu Taimiyah, kemudian terputus, kemudian muncul Muhammad bin Wahab, ini satu definisi yang sangat salah. Seolah-olah ahli sunnah wal jamaah itu ada terputusnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak. Kita a'imah wal mujtahid ini daripada dulu sampai sekarang kita boleh kenal tak terputus. Dan kita memiliki akidah macam mereka. Kemudian jamaah di sini adalah jamaatul muslimin, iaitu majoriti umat Islam. Alhamdulillah. Assalamu fi amani syekhana Allahu rabbi irhamhu rabbi روحنا يا ربنا